Meh sini semua. Saya nak cerita. Ini Umi saya. Tapi kami semua panggil dia Umi Pembaris. Rumah yang cantik siap dengan lampu lap siang pun nak pasang tu. Rumah saya lah tu. Pagi ni pagi raya. Ini Abah, ni Along, ni Angah. Saya Aiman. Amboi. Kenapa selekeh sangat ni? Baru balik dari semayang raya ke? Balik main bola? Umi ni cerewet tau. Lagi-lagi bab sambut raya ni. Korang ni, berapa kali Umi nak cakap? Pagi raya, kenalah pakai baju elok-elok, kemas-kemas, barulah ikut sunnah Nabi. Along, kenapa tak butang baju ni sampai atas? Macam ni. Angah, kenapa selekek sangat? Kalau makan tu, lap elok-elok. Aiman, kenapa pakai samping terbalik macam ni? Pusing macam ni je. Panjang pun kena jaga. 2 jari atas lutut untuk orang bujang saja. Amboi. Ada hati ke nak pasang lagi? Along, apa nak pasang apa? Pasang lansir ke? Lansir uji. Amboi. Berdiri elok-elok cepat. Nak ambil gambar ni. Saban tahun, ada banyak je benda yang berubah. Amboi. Nak bergambar pula. Cepat. Cepat tak siap lagi ni. Esok dah nak raya. Tapi, Umi tetap dengan pembaris dia. Kalau dulu, Umi suruh kami tolong. Sekarang, giliran menantu pula kena gerah. Kalau nak anyam ni, masukkan daun palas macam ni. Ini baru ketupat. Belum lagi dodol, lemang, rendang, kuih raya, sofa raya. Alamak, my wife. Tak jadi ke? Tak apa. Don't worry. Kita kan family. Kenalah tolong-menolong kalau ada yang dalam kesusahan. Letak ketupat atas meja, Umi nak cek. Jadi ke tak jadi? Amboi. Aiman, asyik meleka je. Cubalah tolong sikit. Ais pun tak beli lagi ni. Nak, jangan lambat. Nanti habis pula. Masa tu, kadang-kadang menyampailah juga. Asyik kena kerah, kena bebel je selalu. Amboi. Sini, ayah betul kan? Adam tahu tak? Kenapa kita kena pakai cantik-cantik, kemas-kemas di pagi raya ni? Sebab Ikut sunnah Nabi. pandai pun. Baru kita sedar apa yang Umi buat dulu. Sebab Umi nak ajar, adat dan tradisi itulah yang mengeratkan lagi hubungan antara kami sekeluarga. Nanti bila kamu dah besar, kamu fahamlah. Umi dengan pembaris ni bukan suka-suka nak. Umi nak mendidik adat kita, tradisi kita. Inilah harta yang Umi boleh tinggalkan. Buat amalan, baru lebih mesra hubungan keluarga. Nanti esok-esok bila Umi dah tak ada, kamulah pula ajar kepada anak-anak kamu. Teringat balik macam mana dulu Umi mendidik kami. Tommy tunggu ni. Adam ikut sunnah Nabi. Amboi. Pandainya cucu Tok Umi. Betul sayang, kita ikut sunnah Nabi. Along dengan Angah mana? Tak call lagi. Tok Umi bawa keluar pembaris. Nak rutan ke? Taklah sayang, Tok Umi nak ukur apa nama tu? Social dancing. Social distancing lah, Tommy.
kita mas. Saya dapat 3. Saya pun.